Kalau Ami habiskan Europe trip Ami punya vlog, Ami nak set the expectation lah kan. Mesti korang rasa yang pergi Europe trip ni semua smooth je kan. Boleh tengok scenery cantik, boleh pergi banyak tempat, jumpa Mak Saleh handsome. Tapi kan korang percaya tak hari yang ke-11, ke-12 kan, Ami time tu kan dah start rasa macam kenapalah aku buat benda sebab ni. 21 hari tu basically korang just kemas beg, angkat luggage, kerja train. Ulanglah 3 benda sampai tu. Ada hari rasa macam ni aku pergi bercuti ke kerja. Tapi bila dah hujung hari tu, hari yang ke-21, kita orang rasa macam oh my god, we glad we did. Rasa puas tu kan tak boleh nak describe tau. Macam kita orang tak boleh bayangkan kalau kita orang buat benda ni time dah tua. Kita orang rasa bersyukur kita orang buat ni time muda lagi. Okay, dah stop membebel. Nak bagi tahu setiap negara yang pergi hari tu ada je challenge dia. Sebelum sampai Rome, dekat Turki pun kita orang dah tersalah airport. Bayangkan kalau kita orang tak pergi airport yang betul, maybe Europe trip ni tak akan jadi. Yang tu kejap Ami habis kat ide. Orang salah airport. Suspend tak brother. Salah airport. Kau apa dia? 6.5